Kalau lepas repair masih tak okey, terpaksa tukar sebiji kompresor baru. Apa pun, kita cuba dulu. Owner setuju untuk cuba repair dulu. Kadang-kadang customer pilih repair bukan sebab bajet rendah, tapi sebab kalau benda tu masih boleh dibaiki dan belum rosak teruk, memang tak ada keperluan untuk tukar baru. Bila dah siap ganti control valve baru, kompresor masih juga tak respon. Dari situ memang confirm kompresor ni dah rosak dan tak boleh diselamatkan. Kalau korang ada masalah macam ni, boleh cuba repair atau tukar control valve dulu, sebab kadang-kadang kompresor masih boleh diselamatkan lagi. Tapi untuk kes ni memang tak boleh. Owner terpaksa tukar kompresor baru sebiji. Simptom macam ni tak semestinya kompresor rosak sahaja. Boleh jadi juga sensor bermasalah, wiring short atau sistem laluan gas ada isu dan banyak lagi kemungkinan. Sebab tu memang kena guna komputer untuk diagnose supaya kita boleh detect punca sebenar dan buat repair yang tepat. Apa pun, terima kasih banyak pada owner sebab bagi aku masa troubleshoot masalah aircon kereta dia. Untuk Volkswagen ni guna kompresor model Senden. Volkswagen kebanyakan guna dua jenis kompresor, iaitu brand Denso atau Senden. Untuk kes ni, aku recommend